Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para jemaah Haji Yaskin. InsyaAllah selamat datang ke salah satu hotel kami di Shisha, iaitu United Autad Hotel. Okey, sekarang jom ikut saya. Kita tengok jalan ke Jamrat. Okey, kita dah sampai. Nampak belakang saya itu? Itulah dia kawasan kompleks Jamrat. Jadi kalau dari sini sampai ke kompleks Jamrat tu lebih kurang 800 ke 900 meter perjalanan. Tak jauh. Okey, selain daripada kelebihan hotel kita di Shisha ini dekat dengan tempat Jamrah, kita juga berdekatan dengan supermarket Bin Daud. Boleh lihat di sana. Dekat saja supermarket Bin Daud. Kemudian selain itu, kita juga dekat dengan masjid. Di sebelah situ saja masjid. Tambah satu lagi, kita punya hotel di Shisha ini juga dekat dengan hospital milik tabung haji, iaitu di belakang bangunan ni. Dekat saja. Menarik. Seperti yang kita maklum, para jemaah Haji Yaskin akan disajikan dengan santapan rohani, dengan kelas-kelas pengajian. Maka di Hotel United Autad ini, kita akan melakukan kelas pengajian kita di surau hotel ini. Dan kita boleh lihat inilah suraunya. Okey, sekarang jom kita tengok antara bilik yang ada di Hotel United Autad ni. Jom.